Kita maklum bahawa pertandingan ini melibatkan bekas Agun, Kuasa Nampangan, Wakil-Wakil Dr. Rafai. Bila bagaimanapun kita mengambilnya sebagai satu cabaran untuk bekerja dengan lebih kuat dan lebih tersusun. Setakat ini saya memiliki keyakinan bahawa jentera yang dibentuk di Ampangan bagi Pakatan Harapan tim susun dan teratur, dan kita akan bekerja untuk meyakinkan pengundi di Ampangan kesungguhan kita dan kemampuan kita dan kebolehan kita untuk mewakili mereka di Ampangan. Saya memohon restu dan dukungan daripada semua untuk mengundi saya pada pilihan raya 1 hari bulan Ogos nanti.